Adakah haji pun PAS Perikatan Nasional nak tunggang? Setelah 3 hari saya berada di PRK Air Kuning, banyak kampung-kampung yang kami masuk memberi jaminan mahu menyokong calon Barisan Nasional. Mereka berkata mereka tidak berminat dengan PAS Perikatan Nasional yang suka maki hamun orang. Semua bagi PAS, semua orang salah, mereka saja betul. Ramai orang kampung terkejut bab haji. Bab haji pun PAS PM boleh buat main-main. Ada seorang makcik ni kata nak kena tangguh pi haji, sedangkan puluh tahun menunggu giliran, tiba-tiba nak tangguh sebab nak undi. Janganlah sampai haji pun nak tunggang. Padu sungguh ayat makcik ni. Saya nak ucap ribuan terima kasih kepada Pak Long, Mak Long, Mak Ngah, Mak Ngah, Pak Lang, Mak Lang, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, ayah-ayah yang sudi menerima kehadiran kami yang berkempen untuk calon Dr. Ustaz Yusri Bakir, calon Barisan Nasional. Jadi pada 26 April ini, marilah pengundi-pengundi di Dun Air Kuning ini kita kena pilih calon Barisan Nasional. Saya nak ingatkan semua, cukuplah kita dipermain-mainkan oleh parti PAS. Macam-macam yang mereka keluarkan, kenyataan yang bukan-bukan. Kadang-kadang bila main ceramah tu maki hamun orang. Amboi, di manakah adab? Nama je parti Islam, tapi di manakah adab mereka? Jadi kepada pengundi-pengundi di PRK Air Kuning pada 26 April ini, sama-sama kita mengundi calon Barisan Nasional, calon nombor 1, Dr. Ustaz Yusri Bakir, calon Barisan Nasional. Ingat, logo Barisan Nasional, calon nombor 1. Kita pilih Barisan Nasional. Tuan-tuan, pasal apa kena pilih Barisan Nasional? Tuan-tuan cuba lihat hari ini kita dapat apa? Kita dapat sumbangan tunai rahmah sehingga RM3,700. Apa lagi kita dapat? Kita dapat bantuan musim tengkujuh RM800.